penting lah. Testing, cobaan. 1, 2, cobaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita memulakan mesyuarat tergempar penduduk Kampung Pisang ini, saya ingin menyeru pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama menjaga kebersihan kampung kita yang tercinta ini. Saya lihat samun semakin meninggi di kampung kita ini. Saya juga ingin... Udahlah tu. Kasihlah Pak Abu pula yang bercakap. Dapat mikrofon, rupa macam Belanda dapat tanah. Sabar je lah. Kita ni sebenarnya ada masalah yang lebih besar lagi daripada semak samun. Tali air, longkang tu. Anak saya, si Firdaus tu, takut keluar malam pergi mengaji. Takut dengan hantu Kak Limah. Apa Pak Abu buat? Betul tak? Betul tu. Isteri saya, Siam tu, dah tak mau jual ikan subuh-subuh. Takut. Tak boleh jadi, Pak Abu. Macam mana dia nak menjaga keluarga saya? Kenapa tak awak saja keluar jual ikan tu? Saya ada gaul. Sebab itulah teman panggil mekema-mekema ni semua datang mengadakan mesyuarat tergempar pada malam ini. Reti? Pada malam ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan kuliah perdoaan kita pada hari Sabtu ini ditunda kepada hari Isnin. Tepat. Isnin. Terima kasih. Terima kasih Pak Jabor. Setiausaha JKKKK Kampung. Ada apa-apa announcer yang nak pun ni announce lagi? Buat masa ni tak ada apa-apa lagi. Eloklah tu. Bagaimana kita sedia maklum, hantu Kak Limah telah menjadi perkara yang amat menguncingkan kampung kita ni. Dah berapa ramai bomo-bomo yang kita panggil untuk menyetel dan mensetelkan akan perkara ini, tapi nampaknya semua menuju jalan buntu. Jadi apa fikir mereka semua? Kita bakar je rumah Kak Limah tu. Bila rumah dah hangus, tak ada hantu di balik rumah tu lagi. Macam mana? Betul. Mana ada hantu ni, Usop? Pandai je kamu ni. Tuan-tuan dan perempuan semua. Teman, 3 tahun di Singapura tu tak ada seekor hantu pun teman tengok kat sana, tahu? Yang ada tu hantu tua tu merepek-repek. Cuba nak mengajar kita semua ni. Macam mana nak mentadbir negara kita ni? Itulah kita semua orang Melayu. Orang kita ni percaya sangat dengan tahyul mahyul ni. Sikit-sikit je. Tu konon hantu buat. Tu konon jin buat. Yang ni kena sorok dengan hantu kopek. Yang ni kahwin dengan orang bunian. Apa ni? Mana ada semua ni? Apabila akal kita maju di arus pembangunan, maka akan pupuslah semua tahyul mahyul ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari kita fikir secara rasionalnya. Adakah saudara mara yang terdekat kat sini ataupun saudara mara yang jauh yang kenal dengan Kak Limah? Siapa tahu? Saya bukanlah saudara. Cuma saudara sesama Islam je. Beberapa minggu lepas, ada saya tegur si Musalman tu. Man, kau mari kejap. Kelang kabut, dia rupanya naik motor. Apa kebenar laju sangat, kan? Saya nak ke immigration. Gerak dulu, Goodbye. Tu mesti nak pergi curi keluar dari negeri. Jom. Tak baik menuduh orang yang bukan-bukan. Apa cerita dia bersama? Begitulah flashback saya. Ada ke telefon dia Abi Hurairah? Ada Pak Abu? Saya memang telah telefon ofis Rosyamno. Tapi dia tak ada. Saya cakap dengan Julia, orang kanan Rosyamno. Ya, saya cakap dengan dia. Dia cakap memang Salman kerja dengan Suhan Movies. Tapi dia cuti 2 minggu. Pasal ikut rombongan peserta pilih kasih. Panjat Gunung Kinabalu. Bantang barut punya budak. Orang tengah mikirkan benda besar macam ini, dia boleh pergi banyak gunung. Kan bahaya tu.
Kalau jatuh, boleh mati tau. Tak mati ke apa si Salman tu? Sah. Memang sah dia dua anak tu dah mati. Dah jadi hantu dah. Kita bakar je, kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Ish. Apa kenanya anak semamat ni? Gila asyik nak menembak kerjanya. Ku semangat. Aku cepuk kan? Bagi senapan ni. Dulu dah berapa banyak zombie tembaknya. Elok sangatlah budak ni dia mainkan masuk rela. Kita tunggu apa lagi? Kita bakar je. Apa kena kamu ni, Cuk? Tak habis-habis dengan bakar. Tak padan dengan patah liuknya. Tadi saya dah nampak Musalman. Saya tegur dia. Dia lari terus naik potong saga. Tak tahu ke mana. Bila masa Musaman balik rumah, Sik? Kan dia dah jatuh. Banyak guna kena balu. Jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan percaya sangat dengan cakap si Hussein ni. Bukan betul sangat. Mana ada hantu bawa potong saga? Betul. Mana dah? Minta maaf semua. Minta maaf. Orang kampung ni masih lagi duduk leka macam duduk di bawah tempurung. Tahu? Tempurung besi. Terlalu sangat percaya dengan tahyul mayul ni. Bukannya tahu nak sepakat ke apa ya ke? Tahu nak mengata orang aja. Teman balik ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk mengawini Cik Nin. Cik Nin? Dan bawa dia keluar daripada kampung pisang ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu temanku tu berhak dalam kampung ni. Harapkan subsidi bajet daripada kerajaan tu je. Tapi sekarang tak. Teman dah bekerja besar kat Singapura tu. Teman jadi supervisor kat kilang elektronik tu. Bukan supervisor. Supervisor. Itulah teman nak cakap tadi. Itulah pentingnya English education. Setiap bulan gaji teman $2,000 sing. Cubalah mikir semua kalikan dengan duit Malaysia ni berapa? Cuba kira. Apa-apa pun teman tetap akan kahwin dengan Cik Nin juga. Hanya sebab teman putuskan tunang dengan Cik Nin, komen semua mengata dia. Kononnya tak ada orang lagi yang putus tunang dalam kampung ni. Teman putuskan dulu pasal teman belum jaya. Teman tak mahu menikah dengan dia selagi teman belum kukuh ekonomi teman. Bukan salah Cik Nin. Tapi tidak. Cuma mengata dia macam putus tunang tu apa dosa besar. Ajalah komen semua ni. Dah tu sampai sakit dia. Sampai susah. Kan Cik Nin kan? Cik Nin. Kita akan kahwin tak lama lagi. Jangan risau. Ya? Ini apa yang kau merepek je ni, Zin? Dalam majlis macam ini ni, kau dah buang terbiar apa ke? Ceritakan benda yang tak ada. Tidak, Pak Abu. Hari ini, teman nak merayu pada Pak Jabir depan semua orang yang ada kat sini, supaya cukup-cukuplah benci kat teman ni, Teman tahu teman salah. Tapi tak pernah pun teman simpan apa-apa pun dalam hati teman ni, Malah, teman nak mohon maaf pada Pak Jabir di atas semua kesalahan teman. Memutuskan pertunangan tanpa menceritakan keadaan sebenar-benarnya. Maafkan teman, Pak Jabir.
Kita sekarang ni sedang mengalami permasalahan yang besar. Lebih baik kita kembali pada usul kita yang mula-mula tadi. Daripada kita bermasa dengan cakap si Hussein ni, baik kita bakar je rumah Kak Limah tu. Jangan. Dia tu bukan boleh kahwin. Dengar sini. Oleh kerana kita hidup dalam demokrasi terpimpin, saya usuk bekas penari kebudayaan ingin mengesyorkan supaya kita membuat undian. Siapa-siapa di sini yang menyokong supaya rumah Kak Limah tu kita bakar dan kita menang dalam mesyuarat ini, sila angkat tangan macam saya.